Tuan-puan paling kaya dalam taman tu, tuan-puan lah paling kaya. Rumah tuan-puan paling besar. Satunya tuan-puan akan jadi sasaran perompak. Kalau perompak pergi kat situ, orang nombor satu dia akan rompak rumah orang tu. Yang kedua, tuan-puan tak akan grow. Jadi always orang kaya, kalau nak kaya ni tuan-puan, always pergi sentiasa cari orang yang lebih baik daripada kita. Sentiasa cari orang yang lebih baik. Orang lebih kaya daripada kita. Sebab tu tuan-puan, orang kaya-kaya ni tuan-puan, antara habit orang kaya, dia suka mengopi, dia suka networking, dia pergi main golf, dia pergi join club-club, motosikal, big bike, kereta-kereta yang mahal. Tuan-puan, sebenarnya itu bukan point dia tuan-puan. Sebenarnya itu adalah networking. Dia nak cari orang yang lebih berjaya dan lebih kaya daripada dia. Itulah tempat dia tuan-puan. Sebab tuan-puan, nak belajar 1 juta yang pertama ada kelas tuan-puan. Nak belajar 100 juta pertama tak ada kelas. Pernah tak tengok mana-mana guru kewangan ajar seminar membina 100 juta pertama? Tak ada tuan-puan. Tapi macam mana orang kaya membina 100 juta pertama? Dia sentiasa join circle. Orang yang lebih kaya daripada dia. Okay? Jadi salah satu benda nak kaya tuan-puan, bila lepas ilmu ialah mesti join circle. Mesti join circle orang yang, kalau orang tak join circle, orang yang kaya, lebih kaya daripada kita. Tuan Aziz Ali sebut apa tuan-puan? Kita berkawan dengan 5 jutawan, kita adalah jutawan yang ke-6. Kita akan jadi jutawan yang ke-6. Salah satu petanda yang tuan-puan dah dekat dah nak jadi jutawan, dan tuan-puan akan jadi jutawan, tuan-puan pergi buka phone book tuan-puan. Cuba buka phone tu, ada tak nombor telefon jutawan? Dan jutawan tu save tak nombor tuan-puan? Kalau jutawan tu save nombor tuan-puan, tuan-puan dah dekat dah tu. Sabar je lah. Ikutlah jalan tu. Tak boleh tuan-puan. Kita dalam keadaan pokai, tiba-tiba pom jadi jutawan. Tak ada tuan-puan. Kita kena berkawan orang yang lebih kaya daripada kita. Lebih berjaya daripada kita. Kalau tak ada, kena cari circle. Jadi kenapa salah satu sebab kita buat webinar ni tuan-puan, ialah tempat tuan-puan cari circle. Siapa kita 5 tahun, 10 tahun akan datang, ialah dengan siapa kita berkawan rapat hari ni. Dengan siapa kita berkawan rapat. Cuba check siapa kawan rapat tuan-puan. Dia sembang pasal apa? Kalau dia kawan rapat tuan-puan ialah kaki deko, tuan-puan nanti pun akan jadi kaki deko juga. Tuan-puan berkawan dengan kaki motor, tuan-puan akan jadi kaki motor juga tau. Berkawan dengan kaki pancing, sekali jadi kaki pancing juga. Berkawan dengan orang yang menabung emas, cerita tentang kekayaan, tentang saving, membina harta, beli property, capai financial freedom, bebas hutang, tuan-puan akan capai benda tu juga. Circle. Jadi hati-hati dengan siapa tuan-puan berkawan rapat.